welcome back to another street review. So kita ada satu Satria. So kira Satria ni okey lah saya tengok, pasal dia tiru aku. Body kit Evo juga. So ni Satria. So owner ni saya tengah tunggu owner ni. Mana owner ni? Aku tengah tunggu owner. Mana owner? Mana dia? Saya mau review kereta lah. You main kereta kah? Yalah, saya main kereta. Marilah bang, saya mau review, boleh kah? Boleh. You kenal saya kah? You itu Evo 3 kan? Mestilah, saya lah. You apa kopi saya? Kevin from Seremban. Saya from Seremban lah. Mari bang, turun motor. Motor pun kuning, kereta pun kuning ah. Hey, this all don't put Apa ni bang? Stand. Apa don't put? I put bang. You mari sini. Introduce sikit. Okay, kasih audience mau tahu bang. You pandang sana bang. You malu tak payah malu. Apa nama? Okay. Apa you main nama, you main umur? Nama saya Veta Prakash. Dari mana? Saya asal Seremban. Seremban. Umur rahsia. Apa ni main rahsia-rahsia? Aku pun tua pun orang dah tahulah weh. So bang, saya tengok you main kereta memang cantik lah. You copy saya ke bang? Kita ni peminat kereta. Okey. Ayat padu siut. So jom kita tengok kereta dia. Boleh bang? Boleh. RZ boleh tak mau saya tak review motor lah. Saya tak mau lah motor semua saya tak review lah. Boleh kita tengok. So bang, saya nampak muka depan Evo 3. Kenapa you pilih Evo 3? Saya suka nak beli Evo 3 tapi Tak ada bajet lah macam saya tak lah. mampu lah. Asalkan kita dapat kita jadikan Evo kejadian. Okay. So Evo 3, Kansai. Kansai ini apa? asal daripada Kansai version 1. Sini bang, you malu kenapa bang? You tengok mari sini. Ini daripada Kansai Evo version 1. Evo version 1 lah. So ori ke fiber ke? Fiber lah, semua fiber lah. So bajet lah. Berapa bang you beli? Ini saya ingat lebih kurang dalam 1,200 macam tu. 1,000 lebih lah. Yalah, market pun dekat 1,000 lebih lah. Okey lah. Engine ada buat lah bang? Atau NA macam intercooler gantung? Betul lah? Ini asalnya bolt on turbo. Bolt on turbo. Okay. So kita tak nak cakap engine dulu. Kita tengok luar. So cannot. Kita tengok muka depan Evo 3 Kansai. Intercooler ori ke bang? Ori sat. Itu bukan ori bang. Ini aftermarket. Mari bang, lu mari sini bang. You jangan lari. You mari sini. Saya mau tengok ini rim apa bang? Ni rim apa? Ini RPO. RPO. Brake disc. Dia 1.8 punya lah. So bukan 1.3 lah. Ini body 1.3 betul lah? Asal body ni Body 1.3 lah. Body 1.3. So tayar saya nampak pun Valino. You pocket banyak bang? tak ada lah bang. Ini pocket semua banyak, sponsor daripada kawan. Sponsor. Kenapa kuning biru? Ini saya baru je kalau jadikan pasang body part. Ada masa mau cat lah. Okey bang, okey. So saya nampak side skirt ori Satria. Satria lah. Kemudian nanti saya akan buat Evo 3 custom lah. Custom lah. Alright. So belakang boys. Guys. Ada disc lah. Saya tak boleh kecam lah. So disc pun ini 1.6 punya atau 1.8? 1.6. Okay bang. So kita belakang. You ya bang. Kenapa belakang standard? Ini saya kekalkan standard Satria. Ayuh, nampak ganas belakang macam perempuan. Biar kita depan nampak ganas. Belakang macam skip leg day. Exhaust berapa inci bang? Saya nampak sini exhaust. Ini 3 inci lah. 3 inci. Straight pipe. Straight pipe lah. Okay. So exhaust pipe 3 inci betul lah? 3 inci. Okay lah bang. Straight pipe lah full. Stainless steel. Spoiler kenapa tak tukar bang? Ini biar kemudian. Itulah, ini belum habis projek. Lah. Okay bang, sorry lah saya mau review sikit. Saya nampak interesting muka depan. So saya tengok luar. Okay lah, tayar pun padu. So apa plan next bang untuk kereta ni? Cat? Ini kemudian ni nak buat cat. Tukar spoiler lagi bumper skating je. Biar saya nak kekalkan asal body Satria lah. Bang lebih baik you terus standard balik saya lah. Tak apalah, kita nampak kanjur sikit. Lah. Okay, so kita akan review interior pula. So jom kita tengok interior lawa tak lawa. Owner cakap padu. Dia cakap dia boleh race dengan kereta saya. Jom kita tengok siapa laju ke apa. Kita tengok interior ya. Jom.
Alright bang, so kita kat dalam kereta. Jom kita tengok apa barang you ada janjan ke. Ni steering ori ke tak ori? Saya nampak macam local ya. Ini memang kopi ori lah. Kopi ori lah. Okay, abang ni honest sikit lah. Itu gear knob ori tak ori? Ini ori. Ini ori. Confirm ke? You ori? Dan ni saya check tak ada ori macam mana? Ini memang ori. Oh, ada boost meter semua. Ini Function tak function? Daripada Shopee. Shopee saya pun saya punya kereta pun beli Shopee bang. Lu tak payah risau. Itu seat bang. Itu seat macam HKS lah. Mana cantik lah. Mana you dapat? Ini seat daripada Putra C99. Oh, Putra C99. Saya Oh. dapat daripada kawan saya yang itu kereta yang terbakar. Terbakar. Oh, you curi lah. Bukan you angkat lah. Mana satu? Masih lagi beli. Masih beli ya. Boleh nampak lah kulit semua ori tapi dah bakar. Bakar sikit lah. Bakar sikit. Nampak interior okey-okey lah. Itu kenapa itu isu dia kat sana bang? Saya pun tak tahu. Kita baru je selepas dyno buat wiring semua. So masih belum kemas lah. Tak ada masa nak buat. Okey bang. So ada lah apa-apa barang dekat dalam you mau kasih saya tahu ke? Sofa ini semua. Radio pun tak ada bang. Ini memang kereta haram dah lah bang. Alright. Okay. So ini inti dia guys. Jom kita tengok enjin dia padu tak padu. Okay. So jom kita tengok enjin bay 4 lah bang. Ini enjin bay color macam itu Putra saya review itu hari lah bang. Memang sama color ke bang? Ya memang betul. Sama color sama foreman lah. Betul lah. Dia tu foreman saya. Okay bang. So saya mau tanya you. Dalam internal apa bang? Semua orang cakap bolt on. Ni bolt on kan? Ya memang betul. Ni So bolt on. ini abang suatu tukar kepada 1.8 betul lah? Ya. 1.8 twin cam. So ini bolt on turbo betul ke bang? Ya betul. Piston apa bang? Piston semua standard stock. Bawah stok lah. Memang semua stock. Okay, tengok bos. Semua barang stok kat bawah. Lagi saya nampak turbo apa bang? Turbo TD05. Turbo TD05 daripada Evo 3 47. Code 47. Ada code lah. Je. Wastegate? Wastegate Turbo Smart. Ori tak ori? Local Shopee. Shopee ya. Itu fuel regulator bang. Itu pun Shopee kah? Tapi itu ori bang. Itu ori ah. Kenapa itu ori lain semua lokal? Itu memang daripada Aerospeed. Aerospeed lah. Itu persaluran minyak tu kita memang penting. Saluran minyak siut. Okey lah, ini piping pun cantik. Bang, bang, saya sort kantoi dulu bang. You tengok ini piping sini 2,5 inci. Ini apa ni? Kecil. Kita biar nampak daripada buka kita tengok kita belanja. Oh, okey. Faham. Oh, ini radiator ori. Ini memang ori. Radiator ori. Block energy. Okey lah, saya tengok. Aircon ada bang, aircon. Saya mahu aircon penting lah. Aircon tak ada bang. Apa lah? Semua kereta racing tak ada aircon kah? Dia berat lah bang. Berat lah. Okey. Bateri mana bang? Tak ada. You pakai apa? Kaki kasih start kah? Kita buka tengok, kita bagi kemas. Bateri semua kat belakang bonet. Okey, you sabar belakang lah. So, okey lah. Nampak smart juga. Cantik lah you punya colour. Okey bang. Boleh payung start sikit ke bang? Boleh. Boleh lah? Ada 2 step ke apa kah? So far ni running issue Evo 5 reflash. Reflash. Okay. So saya tak ada bajet nak tukar meter Evo. So dia ikut rev card. Okay. RPM lah. Okay. So far tak ada, tapi kita boleh belanja lah. Jangan risau. Okay. So saya tengok you main issue pakai Evo 5. Evo 5. Evo 5 reflash lah orang panggil. So ya, wiring semua issue okay. Lagi apa-apa bang? Clutch apa bang? Gearbox 4 wheel, 2 wheel lock. Evo 3 daripada Evo 3. Evo 3 okay. Semua asal, standard stock lah. Alright. Okay. Clutch standard lah. Itu pasal lah slip. Apa you tak tukar clutch? Itu pasal last dyno kena slip. Okay. Berapa horsepower bang? 25 lebih je. Apa 25 bang? Saya suara 300 you 25 saya kah? Tak apa bang. Kita nanti akan datang kemudian. Saya single cam bang, you twin cam 4 ni. Ni ada orang siapa-siapa nak belanja boleh. Clash launcher. Okay guys, jom kita tengok dia payung. Dia start bunyi sikit ke? Boleh belanja sikit lah? Boleh lah? Boleh kah? Okay. Jom. Kasih start bang. Mana tu? Okay guys, dengar bunyi. Standard dia. Bolt on turbo. Macam kereta saya juga. So basic ini yang first yang saya bolt on turbo macam ni kereta dia. So dia piston, rod semua standard, bottom arm semua standard. Gasket je pakai besi dengan turbo TD05 bolt on. Issue dia budget. So dia akan pakai macam issue wajah atau Evo 5 atau Evo. Boleh reflash. So korang nak bolt on turbo pun macam ni simple je, tak payah tukar rod, tukar piston semua. Ni pun tak ada cam lagi. TD05. So pun 250 horsepower. So macam mana guys? Bunyi dia padu tak padu? Owner payung sikit. Boleh ke bang?
Dengar tak bunyi? Dengar tak bunyi bang? Inilah. Tak ada blow off juga. One more time. Okay lah. Okay guys, so korang dah dengar. Kereta ni dah payung. So, thank you boss untuk review. Okay, Kevin. Thank you. Okay, you mau balik ke? Oh, ya, mau Saya balik. angkat tu Arizek boleh? Oh, boleh. Tak apa, lu pakai kereta saya. Okay. Nanti tolong hantar Saya mau hantar lagi dia Saya kata. balik dulu rumah Okay bang. Guys, bye. Ciao.